Tengok tu, sampai tak berbaju tidur masjid tu. Aku tak tahu diorang ni berasal daripada mana kot. Oh, luar negara ni kot, daripada negara-negara Arab ni. Tengok lah, ni di Masjid KLCC. Tengok tu, Mak cakap, tengok tu, orang luar datang dekat KLCC, bermalam kat sini. Kita orang tak marah pun, tapi jagalah adat sikit. Tak berbaju ni apa bercerita ni? Kau tengok tu, tak berbaju ni apa cerita ni? Kalau orang Melayu tak berbaju haram. Ni Arab ni. Bayangkan, fikir-fikir renung Aku rekod ni sebab aku nak bagi tahu. Aku boleh tegur korang ni, tapi aku nak bagi tahu dekat korang ni apa hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum.